Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya. Hari ini kita akan kongsikan tentang persiapan untuk Ramadan kan. Persiapan untuk Ramadan. Sekejap Kenapa yang slide ni tak keluar? Sebentar. Okay, sorry. Present full screen. Okay, ini sebenarnya saya pernah kongsikan topik ni pada seminar di HQ satu masa dulu. Okay, tapi saya ada ubah sikit lah dia punya title kat situ sekejap. Sekejap. Just a little bit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so tak lama lagi kan dalam hari Ahad ni insyaAllah kita akan mula berpuasa. Jadi rasanya tak terlambat lah untuk saya nak buat sedikit perkongsian tentang persediaan kita untuk bulan Ramadan. Okay, Alhamdulillah. Okay, so tajuk hari ini adalah jom lihatkan perut dengan bijak kan, sebab persediaan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Okay, sedikit indeks hari ini, agenda pada hari ini sebenarnya nak share sedikit tentang puasa. Apa itu autophagy, kalau siapa pernah dengar sebelum ni. Kalau dah dengar itu adalah ulang kaji lah. So sedikit cadangan menu untuk bulan Ramadan nanti. Kot-kot ada yang terlupa, tahun lepas dia makan apa, tahun ni kita nak remind semula. Sorry, cadangan produk Syangho yang kita ada dan juga sedikit tentang bajet Ramadan. Okay, so mungkin ada ramai lagi, mungkin dekat sini ada yang dah tahu. Okay, tapi semalam pun saya baru jumpa dengan seorang kawan baru yang dia baru faham tentang istilah puasa dalam segi kesihatan. So biasanya puasa ni kita kata pada bahasa dia menahan diri, betul tak? Menahan diri daripada apa? Kalau kita ingat balik yang kita belajar dalam buku teks dulu, puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Setiap perkara yang membatalkan puasa, tapi bukan itu sahaja, ada tempohnya. Ada tempoh daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Betul tak? Okay. So kenapa pentingnya certain waktu tu dan kenapa tempohnya sebegitu lama untuk kita nak menahan diri daripada makan dan minum. Okay. Tapi daripada segi kesihatan, sebenarnya puasa itu adalah proses badan baik pulih secara automatik atau dikenali sebagai proses autophagy. Best tak? Proses badan baik pulih secara automatik. Kita tak payah buat apa-apa pun, bila kita dah berpuasa saja, badan kita akan melalui proses baik pulih. Best ke tak best? Jadi apa dia autophagy ni? Autophagy ni ialah satu proses semula jadi di mana sel-sel rosak, okay, ataupun sel-sel yang tak sihat yang tidak akan digunakan lagi akan dikitar semula. Itulah maksud autophagy. Dan ia adalah satu proses yang sangat-sangat baik untuk kesihatan dan ia juga mampu mencegah pelbagai penyakit. So kalau selalu dengar orang kata saya tak boleh puasa lah sebab saya sakit. Sebenarnya orang yang sakit itulah dia kena puasa. Sebab kita nak proses autophagy ni berlaku dalam badan kita. Okay. Jadi seolah-olah autophagy ni adalah seperti sebuah reset button. Faham tak macam mana? Okay. Dalam badan kita ni, tubuh badan kita sebenarnya terdiri daripada beberapa sistem, betul? Dan setiap sistem tu terdiri daripada beberapa organ. Setiap organ tu terdiri daripada banyak-banyak tisu dan setiap tisu itu sebenarnya terdiri daripada banyak-banyak sel. So sel adalah form yang paling-paling kecil dalam badan kita. Jadi autophagy ni dia buat apa? Okay, seolah-olah kalau badan kita ni tengah sakit ni biasanya organ kita ada banyak sel rosak, sel mati kan. Seolah-olahnya betul kita ada banyak toksik ke dalam badan kita. Bila autophagy tu berlaku, segala sel-sel mati, sel rosak tu dapat dihapuskan. Jadi lebih sihat lah jika sel mati, sel rosak tak ada. Betul tak? Jadilah macam orang sebelah ni dia macam happy je kan. Dan itulah maksudnya dia seumpama sebuah reset button. Okay. Jadi puasa ni sepatutnya menjadikan badan kita lebih sihat. Setuju tak? Ada ramai orang kata, oh saya tak sihat lah sebab saya puasa. Tak betul tu, tak betul. Sebab sepatutnya puasa menjadikan badan kita lebih sihat. Tetapi sebenarnya boleh juga yang sebaliknya berlaku. Macam mana pula boleh jadi macam tu?
Mungkin sebab diet pemakanan yang tak sihat. Jadi jom kita flashback apa yang orang-orang biasa dekat Malaysia lah makan. Bukan kita kot, bukan kita. Mungkin orang-orang biasa dekat Malaysia ni dia makan ketika sahur. Apa diet pemakanan orang biasanya? Sebab sahur kan pagi-pagi orang tak ngantuk lah, tak sempat nak prepare makanan kan. Jadi dia suka makan benda yang instant. Jadi makanan instant ni biasanya kurang nutrisi. Okay, kurang nutrisi, kurang cecair. Kurang cecair semua dalam paket. Seperti biskut lah. Seperti biskut contohnya atau apa-apalah yang macam mudah untuk dimakan. Bila kurang nutrisi, kurang cecair dan kurang serat, jadi tak sihat lah kan. Lepas tu dah lah kurang tu pula. Dia terlebih gula putih. Terlebih apa lagi? Terlebih benda-benda yang preservatif untuk menjadikan dia instant. Dan mungkin juga terlebih minyak. Jadi benda-benda ni adalah contoh diet pemakanan yang tak sihat ketika sahur. Padahal sahur tu adalah makanan yang paling awal sebelum kita berpuasa. So persediaan untuk dalam perut kita sepanjang-panjang kita nak berpuasa tu, betul tak? Jadi pemakanan yang tak sihat ni akan mengakibatkan badan kita letih lah, kurang bertenaga. Sebab tu lah orang puasa kadang-kadang dia kata letih lah, tak semangat kan. Kenapa? Mungkinlah ini dia punya ciri-ciri diet pemakanan dia ketika sahur. Selalu rasa mengantuk, nafas mungkin berbau, lapar yang terlampau lapar, dehydrated sebab makanan tadi kurang cecair, kurang minum air, badan akan jadi tinggi asid. Dan ini juga akan menyebabkan seseorang tu dapat sembelit atau buasir dan tidak peka. Tidak peka ni maksudnya tak fokus lah, tak alert. Okay, dia macam mamai-mamai je dan akan menyebabkan banyak angin dalam badan. Okay, nampak tak macam mana kalau kita puasa juga tapi puasa dengan cara yang tak berapa betul. Sepatutnya puasa tadi boleh menyihatkan kan, tapi boleh jadi sebaliknya. Sekiranya kita tak jaga pemakanan daripada awal pagi ketika sahur. Okay, lepas tu dah lah sahur kita makan benda-benda yang kurang nutrisi dan sebagainya kan. Dah lembik tadi kan masa kita berpuasa. Lepas tu kita buka puasa pula dengan makanan yang masih kurang nutrisi, masih kurang serat. Kenapa? Sebab kita pergi bazar Ramadan kan ada banyak yang segala air hijau lah, air kuning, purple segala. Kan semua tu sedap-sedap kan. So itu semua sebenarnya terlebih macam-macam juga. Terlebih gula putih, terlebih warna-warni, terlebih tepung putih, minyak, daging dan sebagainya. Jadi dah lah dia kurang nutrisi, kurang serat daripada pagi lagi kita makan makanan yang kurang serat, kurang nutrisi. Buka puasa pun kita masih juga berterusan dengan makanan yang tak berkhasiat. Jadi macam mana? Benda-benda ni semua akan mengakibatkan kita kenyang yang terlampau pula. Tadi kita terlampau lapar, terlampau letih kan masa kita puasa. Lepas kita dah buka puasa dengan segala roti john semua tu, jadi kenyang melampau pula macam sloth dekat dalam gambar ni kan. Jadi apa yang terjadi, jadi tak best lah, kita jadi kurang rajin untuk beribadah kan, padahal bulan puasa ni kan bulan yang kita ada pergi solat tarawih dan sebagainya kan. Jadi dah tak best lah dekat situ. Dan of course kadang-kadang kita beli je sebab kita tengah lapar kan, kita belilah makanan tu bau wangi sedap. Lepas tu bila balik rumah sebenarnya tak sempat pun nak makan semua benda tu, betul tak? Lepas tu tup-tup dah waktu sahur keesokan harinya. Jadi mungkin ada sedikit pembaziran yang berlaku dekat situ. Okay? Alright. Oh, tak cukup dekat situ. Kita ni kan Malaysia yang ada macam-macam makanan kan. Kita dah buka puasa, lepas tu pergi solat tarawih, lepas solat tarawih kita ada moreh pula. So moreh tu macam mana pula? Masih lagi makanan yang kurang nutrisi dengan serat lah dekat Malaysia ni sebab makanan semua sedap-sedap. Jadi makanan sedap-sedap of course dia akan banyak juga gula putih. Sebab kadang-kadang orang moreh ni lepas solat tarawih dia pergi mana? Dia pergi mamak pula kan. Mamak tu makan roti canai ke apa. Memang best lah. Kadang-kadang dekat masjid ada orang sedekah, kuih muih warna-warni semua. Jadi itulah pilihan kita sebenarnya. Pilihan kita nak makan yang macam mana. Moreh. Moreh tu sebenarnya perlu ke Sebenarnya tak perlu tapi kalau kita nak ikut kita punya kebiasaan kita, itulah dia kan. Jadi moreh ni pula sebenarnya kenapa sepatutnya tak perlu, sebab moreh ni kan dah dekat nak dengan waktu tidur. Jadi sepatutnya bila kita dah nak dekat dengan waktu tidur, kita janganlah makan lagi banyak-banyak. Sebab bila kita makan lagi benda berat, roti canai ke dan sebagainya, teh tarik, waktu malam tu badan kita
macam kena aktif lagi di larut malam, padahal itu dah waktu tidur, tapi perut kita masih lagi proses makanan yang kita makan. Jadi akan mengganggu kita punya waktu tidur, akan ada masalah tidur pula. Secara tak langsung kita punya keseimbangan hormon pun terganggu, emosi kita pun akan affected bila hormon kita terganggu, dan ini juga boleh mengakibatkan kita mengantuk di siang hari. Lepas tu dah lah tadi kita kata dehydrated, letih pula waktu puasa kan, tapi ini juga disebabkan oleh malam tadi kita makan lambat. Alright, dan kesemua ni akan bercampur baur dan last sekali boleh juga menyebabkan kita mengalami tekanan atau kemurungan. Okey, nampak tak? Kalau pemakanan kita tak sihat memang tak mustahil kalau kita dapat kesan-kesan yang negatif macam ni lah. Okey, so apa dia sebenarnya cadangan menu Ramadan gaya sihat? So ingat tak tadi awal-awal saya cakap bulan puasa ni proses autophagy akan berlaku secara semula jadi tau. Kita tak boleh nak stop dia. Dia memang akan berlaku. Once kita rasa lapar, once kita start berpuasa dan kita rasa lapar tu, kita tahan diri kita daripada makan dan minum, secara automatik kita punya badan akan melalui proses autophagy. So sebenarnya proses autophagy ni adalah bila kita lapar, sel-sel dalam badan kita pun lapar. Jadi sel-sel yang lapar tu adalah sel-sel sihat, dia akan makan sel-sel mati dan sel-sel rosak. Jadi bila sel-sel sihat tu makan semua sel-sel rosak dan sel-sel mati macam Pac-Man tu, boleh imagine tak? Kita punya sel rosak dan sel mati dah macam mungkin 50% dah terhapus dah dalam kita punya badan. Jadi kita sebenarnya sepatutnya jadi lebih sihat. Jadi kita kena perlu tambah sikit nutrisi saja dah boleh jadikan kita lebih sihat sebenarnya. Jadi bulan puasa ni take advantage of it. Take advantage of the process autophagy sebab dia memang secara automatik akan pulihkan keadaan badan kita. Jadi rancanglah diet untuk bantu proses autophagy. Dah penat-penat badan kita melalui proses autophagy untuk reset kita punya badan, untuk menyihatkan sel-sel badan kita, untuk bunuh sel-sel rosak dalam badan. Kita janganlah tambah balik toksin untuk merosakkan lagi sel-sel yang dah sedia ada. Okey. Caranya ialah pilih pemakanan yang sihat. Pilih pemakanan. Kita yang boleh pilih tau. Jangan kata tak boleh buat apalah bazar Ramadan semuanya makanan yang berminyak, manis dan sebagainya. Tak. Siapa yang pilih nak pergi bazar Ramadan tu? Dan mungkin dekat bazar Ramadan tu ada pilihan makanan yang lebih sihat mungkin. Okey, lebihkan buah-buahan, minum air banyak, air kosong bukan air warna-warni, bukan air manis. Okey, itulah dan dikatakan pilih makanan yang lebih berkhasiat. Dan sambil-sambil tu kita juga boleh mengamalkan beberapa produk Syangho yang boleh bantu untuk baik pulih sel, bantu untuk bersihkan kotoran dengan lebih efisien, boleh bantu untuk tambah nutrisi. Kalau kita tak sempat nak makan makan makanan yang berkhasiat sebab kekangan masa atau pilihan yang dekat pasar raya tu tak cukup dan sebagainya kan, kita kurang makan kan bulan puasa. So kita boleh tambah dengan produk Syangho untuk menjamin kita punya pengambilan nutrisi tu cukup. Okey, dan juga produk Syangho insya-Allah akan dapat beri tenaga. Bila nutrisi dah cukup, lepas tu tak ada lagi toksin-toksin masuk, insya-Allah badan kita akan lebih sihat dan lebih bertenaga. Kita semua puasa juga tapi tak adalah puasa dengan lembek kan. Kita boleh puasa dengan lebih sihat lah. Okey, jadi puasa yang lebih berkualiti, dan bila badan kita dah lebih sihat, kita punya ibadah puasa pun lebih berkualiti kan. Puasa ni adalah sebuah ibadah kan. Jadi bila badan kita lebih sihat, kita pun dapat menjalankan ibadah dengan lebih sempurna. Okey. Okey. Jadi apakah dia cadangan produk Syangho ketika sahur contohnya Okey, so ketika sahur kita boleh amalkan mana-mana Lingzi. Okey, sebab Lingzi ni kita tahu in general dia boleh bantu untuk singkirkan sel rosak. Betul tak? Lingzi secara general dia memang boleh singkirkan sel rosak daripada badan dan juga dia pelihara sel sihat. So bayangkan jika proses autophagy berlaku, dia dah mungkin 50% daripada sel rosak kita dah terhapus. Lingzi ni akan bantu lagi untuk singkirkan sel-sel rosak yang tak dapat dihapuskan ketika proses autophagy tu. Okey, tinggal sikit je lagi dan sel-sel sihat tu akan dipelihara dengan lebih baik. Dan ini akan membantu untuk kembalikan keseimbangan badan. So bila kita dah sel-sel kita semua dah makin sihat, kita perlukan polen. Polen ni adalah suplemen lah kita kata, sebab dia adalah makanan tambahan yang lengkap.
Kalau dah ambil Polen ni tak perlu nak ambil vitamin B ke multivitamin ke vitamin A, B kompleks dan sebagainya, tak perlu. Sebab Polen dah ada lebih 200 vitamin dan mineral dan dia seolah-olah baja lah dalam kita punya, untuk kita punya sel-sel badan. Jadi bila sel-sel rosak tu dah terhapus, sel-sel sihat regenerated, sebab sel-sel rosak dah terhapus kan, ada ruang untuk sel-sel sihat nak tumbuh. Jadi Polen ni akan bantu untuk baja sel-sel sihat tersebut. Okay, dia akan membantu keberkesanan lingzi. Lingzi yang kita makan tu lebih efisien lah. Dan pada masa yang sama, of course, kalau kita punya keadaan perut adalah tak sihat, tak sejahtera, mustahil kita, apa yang kita makan tu dapat diserap sepenuhnya. Silap-silap kalau kita punya perut tu tak sihat, lingzi dengan Polen tu tak dapat diserap banyak pun, dapat sikit je ataupun keluar macam tu je daripada badan, rugi kan. Jadi kita pun mestilah menyiapkan perut kita, sejahterakan perut kita supaya dapat menyerap segala khasiat makanan yang kita makan. Selain pada lingzi, Polen, juga makanan-makanan yang lain lah kita makan ketika sahur dan berbuka. Jadi kita punya cadangan untuk set perut ialah biasanya soy protein, jahu fiber dan lactoberry, atau sekurang-kurangnya lactoberry saja pun memadai. Tapi untuk bulan puasa saya memang sangat-sangat sarankan ambil protein dan fiber sebab ini boleh membantu untuk mengurangkan kita punya rasa lapar. Hari tu ada orang tanya macam mana nak bagi puasa tak rasa lapar sangat. Amalkan protein dengan fiber serta lactoberry ketika sahur. Okey, insya-Allah memang kurang rasa lapar sebab fiber tu akan buat kita rasa lebih kenyang. Okey. Alright. Okay, so dia produk-produk ni, produk Shangho ni sebenarnya dia lebih menyihatkan, dia lebih mengenyangkan dan juga dia bantu untuk beri tenaga di siang hari. So ini adalah cadangan produk yang boleh kita amalkan ketika sahur. Maksudnya kalau nak makan ini, lepas tu nak makan sedikit lagi untuk sahur, bubur dan sebagainya, boleh lah. Okay. Kalau nak makan itu saja pun, set perut saja pun dah memadai dah sebenarnya. Ikutlah kita punya selera pagi tu macam mana kan. Okey, ketika berbuka pula. Berbuka kita ambil lah kopi. Sebenarnya kopi CO saya, kalau saya sendirilah, saya memang amalkan ketika sahur dan juga ketika berbuka. Dua-dua pun saya minum juga. Sebab sedap kan. Okey. Kenapa kita nak ambil kopi CO? Sebab dalam kopi CO dah ada lingzi juga. So kalau kita rasa nak jimat kan, kita tak nak makan lagi lingzi waktu berbuka, kita boleh ambil kopi CO ataupun teh. Dan samalah kesannya, selain kopi ni memberi tenaga, dalam dia ada lingzi yang boleh bantu untuk singkirkan sel rosak. Okey. Lepas tu untuk cadangan berbuka kita boleh ambil Vitaking. Bulan puasa ni boleh amalkan Vitaking, especially untuk orang yang dah kaki dia ataupun lutut dia dah tak berapa nak kuat. Kalau kita nak insya-Allah dapat solat tarawih dengan bertahan dengan lebih lama, boleh amalkan Vitaking untuk kuatkan kita punya sendi-sendi. Sebab Vitaking juga boleh bantu untuk memberi tenaga, especially orang yang ada masalah jantung. Okey, selain daripada masalah sendi, untuk memberi tenaga pun Vitaking memang sangat-sangat membantu. Okey, dan juga lactoberry untuk bantu penghadaman. Maksudnya lepas buka puasa, lepas makan tu ambil lactoberry untuk bantu penghadaman makanan yang kita dah makan. Right. Lepas tu barulah kita punya solat tarawih tu lebih tenang lah, tak adalah macam perut meragam dan sebagainya. Okey, teh lucun juga boleh bantu untuk kurangkan sebu perut. Kalau ada orang kata alamak masuk angin dah, first day puasa kan perut masuk angin, boleh amalkan teh lucun panas-panas lepas buka puasa tu untuk bantu kurangkan sebu perut. Dia juga boleh bantu melancarkan pembuangan. Dan sebenarnya kalau kita banyak makan makanan berminyak contohnya, lepas tu kita minum teh lucun panas-panas, insya-Allah teh lucun ni boleh bantu untuk singkirkan minyak-minyak yang berlebihan. Okey, lebih tenangkan perut kita. Dan malam-malam tu kalau masa solat tarawih, kalau rasa nak minum, tak payah minum air kosong, buat teh lucun. So lebih ada sedikit khasiat lah daripada kita minum air kosong kan. Jadi ini adalah contoh-contoh produk Shangho yang lebih sihat, dan produk-produk ni juga boleh mengelakkan kita terlebih kenyang. Jangan kita terlebih makan sampai tak ingat dunia kan. Nanti bila malam susah nak solat pula. So kita amalkan je berpada-pada makanan dan cuba amalkan
produk-produk ini supaya boleh memberi tenaga untuk kita nak solat tarawih waktu malam. Moreh tak adalah, tak perlu nak moreh dah sepatutnya lepas tu. Okey, kalau nak moreh juga bolehlah minum teh saja. Okey, so sepatutnya puasa adalah lebih menjimatkan wang. Betul tak? Sebab kita dah kurang makan. Kita dah kurang makan, sepatutnya kita menjimatkan wang. Tapi sebaliknya kadang-kadang berlaku kan sebab kita terlebih belanja. Selalunya kita dekat luar kita makan nasi dengan minum air saja. Tapi bulan puasa nasi, minum air, lepas tu ada kuih muih, dessert, appetizer dan sebagainya. Betul tak? Jadi sebenarnya kita boleh menjimatkan wang dan dengan Syuanghor, dengan mengamalkan produk-produk Syuanghor, sebenarnya kita boleh bantu untuk berbelanja dengan lebih bijak. Macam mana tu? Okey. Seperti yang kita tahu, setiap produk Syuanghor ada nilai-nilai PV dia yang tertentu dan bulan Mac kan kita ada kenaikan PV sebab kita punya kopi dah naik daripada 26 PV ke 28 PV. Jadi jom kita kenali produk-produk Syuanghor dengan nilai-nilai PV-nya dan kita boleh rancang bajet. Kenapa kita nak rancang bajet? Sebab nanti kita tak nak kacau bajet raya kan ataupun kita nak jimat untuk raya, kita bolehlah merancang. Jadi untuk basic Lingzi boleh pilih lah kalau kita rasa kita nak amalkan Lingzi setiap hari waktu sahur, produk mana yang kita nak ambil. Kita boleh check dengan bajet kita sama ada Jiahu Lingzi atau Yongqian Ganoderma. Sorry ini slide lama, so ada YK2 dah tak ada dah, sekarang dah discontinued dan Nutri Health pun rasanya masih belum masuk. Jadi pilihan yang kita ada untuk basic Lingzi sama ada YK Ganoderma ataupun Jiahu Lingzi. So boleh tengok PV dia adalah 222 PV ataupun 120 PV. Okey. Okey, produk yang seterusnya selain tu produk-produk yang mengandungi Lingzi juga yang boleh kita amalkan setiap hari ialah kopi CEO dan teh lucun. So kopi CEO ni pun saya belum update lagi slide dia. InsyaAllah bulan depan harganya adalah RM45 dan PV adalah 28 dan teh lucun adalah ini pun lama kan. Teh lucun ialah RM50 tak silap sekarang. Okey. Betul ke? Tak ingat lah. InsyaAllah lah. Betul 50. Nampak sangat ni tahun zaman bila punya slide. Okey, so kenali produk dalam rancang bajet. Okay, untuk set perut pula. Set perut produk-produk yang bagus untuk kita nak bantu untuk penyerapan usus kita ialah yang tadi saya ada mention, lactoberry, soya protein dan fiber. Siapa yang belum pernah rasa, saya amat galakkan untuk ambil ketiga-tiga produk ini sekurang-kurangnya waktu sahur. Jika anda ada masalah penghadaman yang serius, gastrik dan sebagainya, boleh juga amalkan ini selepas berbuka puasa. Okey, yang ini amalkan ketika sahur supaya fiber dan protein especially dapat bantu untuk kita rasa lebih kenyang. Dan of course kan kita punya bulan puasa perut kita sebenarnya tengah rehat. Kan perut kita tengah rehat sebenarnya, jadi janganlah burden the perut, janganlah bebankan lagi perut dengan makanan-makanan yang tak ada nutrisi dan segalanya yang telah dimention tadi. Okay, so seelok-eloknya kita kita furnish kita punya perut ni dengan fiber, protein dan lactoberry banyak-banyak untuk sediakan persekitaran yang sihat untuk kita punya usus, supaya usus kita berada dalam, dia nak revive untuk bulan puasa ni, bagilah dia rehat kan. Selama-lama ni kita asyik hentam dia dengan macam-macam makanan sedap, betul tak? So bulan puasa ni kasih chance lah. Okay. Apa lagi? Okey, selain daripada tu, Vitaking dan Pollen juga sangat-sangat bagus untuk menambahkan lagi kualiti sel dalam badan kita. Okey, saya mention tadi Vitaking adalah bagus untuk sendi dan juga bagi tenaga, dan Pollen adalah untuk kita punya baja pada sel. Okey, so ini adalah harga dan juga PV untuk setiap produk. Okey, apa lagi? Okey, tak, selain daripada tu, selain daripada tadi kata untuk bagi tenaga lah, untuk bagi baja lah, untuk perut sebagainya, kita ada juga produk yang tak ketinggalan, penting untuk bulan puasa kita, iaitu seasoning. Sebab kan kita nak masak makanan yang lebih berkhasiat, kita nak masak kat rumah, mungkin nak kurangkan pembelian di bazar Ramadan, boleh gunakan kita punya Jiahu seasoning untuk tambah dalam kita punya sup sayur ke, nasi goreng ke, memang sangat-sangat sedap. Tadi saya baru je masak sayur dengan letak seasoning ni, tak boleh tambah garam pun dah sedap dah. Okey.
Dan dia lebih berkhasiat sebab ada cendawan, ekstrak cendawan dekat dalam dia, okey. Dan PV dia 27 PV sekotak. Dan produk yang star produk Shangho lah, walaupun harganya RM14, walaupun nilai PV-nya hanya 11, tapi produk ni adalah sangat-sangat penting ketika bulan puasa, especially sebab kadang-kadang orang nak elakkan mulut berbau ketika bulan puasa. Boleh gosok gigi dengan green tea setiap pagi dan akan menyegarkan mulut kita sepanjang hari, insyaAllah. Okay. Okay, so kesimpulannya, hargailah proses autophagy ketika bulan puasa. Ingat ya, once kita puasa saja, nak tak nak, memang proses ni akan berlaku. Bayangkan bila kita puasa je, kita bayangkan badan kita sedang melalui proses reset dalam badan. Walaupun kita tak buat apa-apa, kita tengah tidur pun dia memang akan melalui proses ni. Jadi hargailah proses ni. Okay? Janganlah merosakkan sistem yang badan kita sedang jalankan. Okay, jadi kurangkan makanan yang bawa mudarat. 1 bulan saja, boleh tak bulan puasa ni? 1 bulan je to enhance the result of autophagy process tu, untuk jadi tak sia-sia proses autophagy tu. Jom kita kurangkan makanan yang bawa mudarat bulan puasa ni. Okey, lebihkan makanan yang berkhasiat. Macam saya cakap, kita boleh pilih. Kita boleh pilih nak pergi bazar Ramadan ke tidak. Kita boleh pilih nak pilih makanan yang lebih berkhasiat ke tidak dekat bazar Ramadan tu. Kita boleh pilih nak minum air kosong ke nak minum air warna-warni. Jadi pilihlah makanan yang lebih berkhasiat. Dan minum air secukupnya. Kan kita tak ada banyak waktu untuk minum air, ada buka puasa dan juga ketika waktu sahur. Jadi jangan lupa, jangan asyik ingat nak makan je takut lapar. Jangan lupa untuk minum air secukupnya. Okay, supaya kita tidak dehydrated. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah selepas ini, ada apa-apa pertanyaan tak? Sekejap ya, saya tak nampak dekat skrin ni. Okey, tak ada apa-apa pertanyaan kan? Maaflah saya punya PC ni lembab sikit. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh buka mic dan tanya. Okey, kalau tak ada, saya sebenarnya nak